Tak, masalah dia awak dah berniaga 10 tahun kan. Takkan selama tempoh tu awak tak boleh nak R&D langsung? Saya tak terfikir pula bang macam tu bang. Pasal saya ni berniaga kecil-kecil je kata pun. Ni masalah dia orang Melayu kita ni. Sepatutnya kita ni dia kena ada satu vision yang jauh lah. Dia ada macam wawasan lah. Pasal macam mana kalau orang Sabah, Sarawak yang jauh-jauh tu, dia nak makan akok tapi awak terlalu jauh. Dia sebenarnya akok ni saya rasa ada di mana-mana negeri. Cumanya kalau Sabah dengan Sarawak tu kalau tak ada pun memang kena buat sendiri lah bang. Kena resepi kena tengok dekat internet lah. Masalah dia tak macam ni. Awak jangan kecil hati lah. Kita ni bincang saja kita bincang lah untuk bisnes kan. Bila dia sesuatu masalah tu adalah peluang pada kita orang peniaga ni. Apabila takkan dia nak cari resepi pula, dia nak masak pula. Itulah maksud saya tadi. Awak sepatutnya buat R&D. Bagaimana packaging kan, frozen ke yang dia boleh tahan. Courier boleh hantar dalam masa 3 hari. Dia boleh hantar dalam keadaan suhu yang biasa ke. Awak kena macam mana nak guna packaging yang vacuum ke apa ke. You kena study lah benda ni. Pasal setiap masalah adalah peluang untuk you.